Assalamualaikum. Saya Cikgu Razina daripada sekolah SMK Tanjung Pauh. Hari ini kita akan belajar garis lurus matematik tingkatan 3. Okey, hari ini kita akan menentukan persamaan suatu garis lurus apabila kecerunan dan suatu titik pada garis lurus diberi. Persamaan garis lurus, yang ni kita kena ingat. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Nilai koordinat Y. Okey, Y ialah nilai koordinat Y. X ialah nilai koordinat X. M ialah nilai kecerunan. C ialah pintasan Y. Kita tengok contoh 1. Cari persamaan garis lurus apabila kecerunan M sama dengan 2 melalui titik Z, 0, negatif 5. X ialah 0, Y ialah negatif 5. Okey, M sama dengan 2, X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 5. Itu info yang dia beri. Okey, sekarang kita akan gantikan ke dalam Y sama dengan MX tambah C untuk mencari nilai C. Okey, kita gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C. Negatif 5 dari Y, 2 dari M, 0 dari X. Kita selesaikan. Negatif 5 sama dengan 2 darab 0 ialah 0 tambah C. C sekarang ialah negatif 5. Maka persamaan garis lurus ialah Y sama dengan 2X tambah negatif 5. Tambah dengan tolak dia jadi tolak. Jadi persamaan garis lurus sekarang ialah Y sama dengan 2X tolak 5. Contoh kedua. Cari persamaan garis lurus sekiranya kecerunan M sama dengan negatif 3 dan melalui titik X negatif 4, negatif 6, 4. X ialah negatif 4, Y ialah 4. Okey, sekarang kita masukkan, kita tengok apa nilai yang telah diberi. M sama dengan negatif 3, X negatif 6, Y 4. Kita akan gantikan nilai-nilai tadi ke dalam Y sama dengan MX tambah C untuk mencari nilai C. Okey. Y ialah 4, M ialah negatif 3, X ialah negatif 6, tambah C. Okey, negatif 3 darab negatif 6, 3 darab 6, 18. Negatif, negatif, positif. Jadi, 4 sama dengan 18 tambah C. 4 tolak 18 ialah negatif 14. Maka persamaan garis lurus ialah Y sama dengan negatif 3X tambah negatif 14. Positif negatif dia jadi negatif. Y sama dengan negatif 3X tolak 14. Okey, harap semua murid faham. Kita akan berjumpa lain kali. Okey. Sekian dari cikgu. Terima kasih.